Baik, petua saja tuan-tuan. Ilmu orang lama hanya petua saja. Pegang buku, pen dan tulis. Ilmu baca hati. Sebab orang kalau tuan-tuan dia tersenyum, tuan-tuan, mata dia gelik, dia mata dia, anak dia tengok kita anak-anak mata sambil muka dia, mulut dia tersenyum, kita nampak dia nak tikam kita. Kalau dia tunduk tapi dia tunduk sambil dia bercakap tapi tunduk sambil tersenyum, kita tahu dia nak makan kita. Kalau sekiranya dia bercakap sambil tengok belakang, dia bercakap kita tapi tengok belakang, kita tahu dia tu nak curang dengan kita. Terutama bini kalau bercakap dengan laki sambil dia bercakap, dia kali ke belakang, dia tak tengok kita tau. Bini isteri, dia bercakap dengan kita tapi waktu bercakap dia kali belakang dia. Ni kita ni, dia kali belakang sambil bercakap, sambil dia bercakap dia tak tengok kita, tengok belakang. Ingat, bini confirm dia curang kita. Kalau bini kau masak tak ada masalah. Ni sambil duduk